Bercuti di KL untuk mereka yang ada anak kecil. Inilah dia Hotel Olimpik Malaysia di KL. Nanti aku cerita dekat korang. Kalau bulan puasa ni ada menu sahur tau, dan juga buka puasa. Make sure check in dekat sini, korang bawa deposit RM100 sebab diorang terima secara cash. Jadi inilah dia laluan kami dapat tingkat 7 tau. Inilah suasana bilik kita. Anak-anak memang suka gila sebab diorang boleh tidur dalam rumah ni. Seorang dekat tingkat atas, seorang dekat tingkat bawah. Kelengkapan pun semua cukup lengkap. Ada TV, ada meja study, ada sejadah, ada tempat main. Lepas tu ada rumah macam ni, diorang nak buat hal apa yang terpulang dekat diorang. Macam aku anak 2 orang, sesuai lah seorang satu macam ni. Dan decoration dia pun memang sangat cantik. Jom kita tengok bilik air dia pula. Bilik air memang bersih, memang best. Ada sesuai untuk budak. Betul-betul kalau korang nak cari kids friendly hotel, korang kena ambil dekat sini lah sebab lengkap habis. Dan view kami memang nampak Menara 118 tu. Nak jalan kaki ke situ pun dekat. Reveal menu buka puasa. Yang ni yang anak paling suka. Susu coklat, ada teddy bear coklat tu. Lepas tu kami order lamb chop, ada order fry. Inilah suasana kita berbuka kat Hotel Olimpik Malaysia ni. Aku makan nasi sotong butter ni, ya Allah, sedap betul. Korang kena try yang ni. Sotong buttermilk dia cukup rasa. Lepas tu sahur pula. Suasana sahur tak ramai orang, tapi korang boleh dia order makan. Serve dia memang laju. Ni dia menu sahur dia RM12.90, murah gila. Dan aktiviti petang anak-anak boleh merwarna macam ni. Lepas tu ada perkhidmatan Dolby juga. Inilah dia suasana dekat bawah Olimpik Hotel. Dulu aku rasa merupakan penempatan atlet-atlet Olimpik dekat sini lah. Sekarang ni dah jadi hotel yang cantik macam ni. Tempat parking pun convenient. Dan kalau korang nak booking tempat ni, simple je, korang pergi link di bio.